Kos ni adalah benda yang sangat sensitif lah dalam projek renovation. Bila sebut pasal kos ni, dia akan ada biasanya involve dua parti, sama ada klien ataupun kontraktor. Betul? Dia takkan seorang-seorang kan? Ada mesti ada dua parti. So datang kat sini, soalan dia, lowest cost ni bagus ke? Tapi kalau highest cost pun bagus ke? Kat sini yang datangnya perbezaan. Kat sinilah faktor yang menentukan. Kita bagi konsep mudah, kita fikir logik, kita fikir common sense. Kalau anda adalah seorang klien kan, anda tentunya nak beli satu barang ataupun dapatkan satu servis dengan harga yang paling jimat kan. Nak kata berpatutan tu kadang susah nak jumpa orang macam tu. Paling jimat yang anda boleh dapat. Tapi dalam masa sama, any business dia akan cuba dapatkan profit yang paling tinggi ataupun optimum yang dia boleh capai. Sebabnya dia ada dia punya cost sendiri kan. Jadi macam mana dua benda yang bercanggah ni, klien dan juga kontraktor, dia nak shake hand dan proceed dengan kerja tu. Kat sini datangnya kita panggil optimum cost. Kat sini datangnya optimal point, di mana both parties dia akan give and take untuk sampai satu persetujuan, di mana konsep saya akan supply servis ini dengan harga sekian dan klien pun agree saya setuju untuk ambil supply ataupun servis anda dengan harga di sini, dan benda ni kita translatekan dalam bentuk kontrak ataupun kita panggil akad. Okey, kalau kita nak sebut pasal cost ni akan jadi isunya ataupun topiknya, kalau kita terlalu fokus dengan perbandingan akan jadi topik yang sangat endless dan akan pusing-pusing berkitar kat situ. So kita takkan fokus dalam video ni tentang perbandingan. Kalau kita nak bandingkan kereta, contohnya kereta Honda dengan kereta Honda Civic dengan contoh Toyota Camry kan, kita tak boleh nak bandingkan walaupun kita cakap spek ni kenapa harga dia mahal dan whatnot. Apa yang kita akan fokus kat sini ialah apa faktor yang menentukan ataupun contribute kepada perbezaan harga ataupun penambahan harga kan. Makin kalau ini ada makin tinggi, kalau ni tak ada mungkin dia lebih kurang kan, lebih kurang macam tu. Ini yang kita akan fokus kat sini supaya anda dapat lebih insight, anda boleh fikir secara adil, anda boleh fikir secara logik, anda boleh juga berfikir secara entrepreneur. Sebenarnya inilah view daripada side business, kenapa harga ini wujud dengan kos tertentu. Faktor lain primary kita di mana yang menentukan sama ada tinggi atau rendah satu projek tu, kos satu projek tu ialah timing, masa. Contohnya kalau projek tu ambil masa yang lebih singkat, itulah kos dia akan lebih rendah compare dengan projek yang ambil masa duration yang lebih lama. Jadi kat sini time ini juga mainkan peranan. Dan bila projek tu jatuh, contohnya musim hujan ataupun musim tidak hujan, monsun dan sebagainya, itu juga memainkan peranan. Timing itu sendiri kan, pada bulan sebelum raya, sebelum perayaan, masa bulan puasa, benda semua juga ada memainkan peranan tertentu sebab ada fluctuation of cost during period-period macam ini. Okey, next, apa yang menentukan cost? Kompetisi. Contohnya, kalau dalam projek anda melibatkan banyak-banyak profesional, contohnya anda perlukan arkitek, anda perlukan jurutera, anda perlukan technician yang bereksperience, ada kata nak capaikan spek anda tu nak buat macam mana, dia ada level-level tertentu nak pakai kan. Dia perlukan wireman yang bagus dan sebagainya. So kompetisi ni juga memainkan peranan sebab orang yang akan buat kerja tu, kos dia datang dengan nilai yang berbeza-beza. Contoh anda nak tukang kabinet painter yang mungkin baru experience 2-3 tahun, compare dengan painter yang ada pengalaman buat kerja di Singapura, buat kerja di UK, tiba dia yang nak kena buat projek anda, tentulah kos yang melibatkan personal seperti ini akan menjadikan kos lebih tinggi. Yang keempat ialah dari segi kita punya pemilihan material. Material ni juga mainkan peranan. Kalau anda nak buat contohnya material construction ke, material finishing macam kabinet ke, material untuk roof ke dan sebagainya, benda-benda ni material tu datang dengan kos-kos yang tertentu. Dia bukan semua harga barang sama. Kita nak baik batu merah, tapi batu merah ni ada grade dia. Anda nak buat dinding, anda nak pakai batu ke, anda nak pakai besi ke, anda nak pakai sekian, banyak benda. So material ni juga memainkan peranan dalam kos anda. Selain itu, dari segi cost compliance ni juga mainkan peranan tuan-tuan. Kalau kita nak comply buat satu projek tu, kadang kita nak kena comply dengan PBT, kita nak kena hire consultant, kita nak kena hire arkitek, kita nak kena hire professional. Ni juga datang dengan kos-kos tertentu. Kadang-kadang kita nak buat complain satu projek, kita nak kena jaga ikut undang-undang, nak kena jaga tapak, kita tak jaga kebersihan kan, kita nak ikut undang-undang, kita tak ada masalah dengan PBT. Itu juga memainkan peranan. Contoh kita nak jaga macam mana waste handling kita kan, kita punya bahan-bahan binaan nak letak kat mana, compliance juga tu. So itu juga datang dengan kos-kos tertentu. Contoh bayang barang banyak sangat, ada tempat nak letak kan, macam mana kita nak hold, macam mana kita nak manage benda tu, itu juga mendatangkan kos-kos tertentu. Yang terakhir juga yang memainkan peranan, contoh location kan. Kalau anda nak buat projek anda tu, contoh dekat kawasan yang banyak akses kan, dekat bandar ke, dekat sub bandar ke, ataupun satellite city ke, benda-benda utama tak ada masalah sebab akses tu dapatkan bahan itu lebih mudah compare dengan tiba-tiba anda nak pergi ke kawasan yang rural, kawasan pedalaman, kawasan yang kurang akses, contoh hardware pun susah nak jumpa, memainkan peranan dalam kawasan anda. Contoh nak buat rumah dekat kawasan pergunungan ataupun anda nak buat dekat kawasan kampung, ni susah nak dapat akses, kos dia lebih tinggi compare walaupun nak buat benda yang sama dekat dengan bandar. Jadi kos ini juga memainkan peranan. So primary cost ni menentukan lebih kurang 60 ke 70% daripada total cost anda. Jadi anda boleh tahu kat sini dengan maklumat ni, anda boleh fikir
kos ni, kalau banyak ni banyak tinggi. So dari situ sendiri anda boleh gauge sendiri kan apa yang anda nak buat dengan projek anda. Anda dapat build insight. Saya tahu kalau saya nak buat banyak, saya ada duit banyak ni saja, tapi kalau saya nak build in, saya faham kalau build in lagi banyak, sampai kabinet yang custom lagi banyak, betul lah kos lebih tinggi. Kat sinilah anda boleh fine tune macam mana anda punya wish list tu sesuai dengan bajet anda.